Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat lauk buka puasa iaitu ayam goreng sambal kantan. Rasa dia sangat sedap, bau kantan tu wangi, sambal kita pedas macam tu. First korang gorengkan ayam yang dah salut dengan garam dan susu kunyit. Lepas tu bawa keluar lepas dah garing. And then ambil 5 bawang merah. Lepas tu tambahkan lada besar dalam 8 biji. Lepas tu bawang putih 8 ulas dengan 10 tangkai cili padi and also tomato lah. Yang ni portion dia banyak. KA buat untuk lebih daripada separuh ekor ayam lah. Lepas tu bawa keluar semua barang-barang goreng bila dah layu, kita tumbuk. Besar tak aku punya resung. Boleh buat kenduri tau dalam ni. Lepas tu kita masukkan 2 batang serai yang dah diketuk. Masukkan bahan dah tumbuk tadi. Lepas tu kacang-kacang, masukkan sos tiram lah, lebih kurang 1 sudu lebih macam tu. Lepas tu masukkan garam, gula sikit dengan sebut perasa untuk balancekan rasa lah. Lepas tu kita masukkan ayam goreng kita dah goreng siap-siap tadi. And now untuk aroma dia kita masukkan 2-3 helai daun limau purut and also bunga kantan. Bunga kantan tu depends, nak lebih letak lebih lagi, tak cukup tambah lagi. Memang harum semerbak kita punya ayam goreng sambal kantan ni. Tapi serius sedap. Dia nak lagi best, korang perahkan sikit 5 kasuri atau 5 nipis. Dia rasa masam, rasa pedas and rasa wangi. Bunga kantan tu makan nasi putih letak kicap. Sangat sedap. Boleh buat sahur dengan buka puasa. Okay, selamat mencuba.